Tengok apa jadi. Ni absorber belakang, nampak? Slow je naik. Lepas tu dia naik sangkut-sangkut. Hai, T1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi punca bunyi dekat Toyota Vios ni. Kisah dia agak menarik sikit. Sebab apa? Sebab owner ni, dia datang cari saya. Dia mengadu, dia kata stereo rack dia problem. Jadi dia ingat stereo rack dia problem. Sebab dia kata kawan dia bagi tahu lah kot. Okey, so saya kata tak apa. Saya check dulu. Sebab dia kata kawan lain yang bagi tahu. Tapi kawan lain yang recommend suruh datang sini untuk saya double check lah. Okey, so bila saya double check kereta dia ni, alhamdulillah stereo rack dia okey. Tapi kat sini saya nak tunjuk. Ada beberapa part yang saya jumpa yang alhamdulillah confirm rosak. Jadi saya suggest untuk dia tukar part yang rosak dululah. Okey, yang pertama, bila saya bawa kereta dia tu, minta maaf saya pakai selipar hari ni, hujan lebat banjir tadi. Jadi saya buat video dulu Benda pertama, bila saya test kereta dia, bila kita bawa laju tu ataupun bila kita bawa kereta dia tu, kita rasa macam tu. Kereta dia berjoget. Bukan mabuk tau, tapi berjoget. Okey, jadi saya bagi tahu dia, bang, ni absorber abang ni problem ni. Jadi saya test lagi sekali, naik bongo turun bongo. Bila naik bongo, depan tu turun tak balance, belakang lagi belakang turun macam tu. Jadi saya nak tunjuk dulu. Jadi saya bagi tahu owner, absorber abang ni problem. Ni absorber belakang dia. Okey, jom tengok. Okey, ni absorber belakang tau. Nah, saya tekan. Ni kita tekan. Tengok apa jadi. Ni absorber belakang, nampak? Slow je naik. Lepas tu dia naik sangkut. Okey, ni absorber belakang. Okey, sebelah lagi kita tengok. Okey, ni bila tekan terus rapat je. Dia keluar tau, nampak? Dia keluar, tapi dia keluar macam slow, dia mati macam ni. So nampak kiri kanan dia jadi macam mana. Okey, absorber ni memang lembik, memang dah, kalau tanya saya lah, dah bocor OC kat bahagian dalam lah. Tapi minyak dia tak keluar pun kat luar ni. Tapi senang cerita, nampak? Betul tak saya kata tadi? Sebab tu bila kita bawa laju tadi, rasa macam kereta ni nak terbalik je. Sebab absorber dia ni dah problem. Okey, depan dia lagi lah. Okey, depan dia, nampak? Saya nak tunjuk kat sini dulu. Ada kesan terbakar. Nampak? Sub dia ni ada kesan terbakar. Okey, jadi apabila saya test tadi, rebound dia tu macam ada satu free play tau. Kita tekan, kita rasa macam keras tau. Tapi nampak? Dia macam jam. Nampak jam? Nampak jam? Tu. Ni absorber dia. Dia keluar tapi dia jam. Nampak? Saya tekan. Jam. Nampak? Ni absorber dia. Sebab tu tadi bila kita rebound, kita naik turun bongo tadi, memang terasa lah. Ini keruk. Ujung dia pun rasa, nampak? Ini boleh turun rapat. Tak jam. Tapi nampak? Dia naik pula slow. Okey, ini cerita dia absorber dia. Okey, lepas tu ni mounting absorber dia tadi. Mounting absorber ni tadi ada gap macam ni. Sebab tu dia macam ni. Sebab tu bila dia lalu jalan tak rata, dia keluar bunyi kuk. Okey, itu punca yang menyebabkan bunyi kuk. Okey, lepas tu ini yang dia kata stereo rack tadi sebenarnya bukan stereo rack. Rack end dia ini belah kanan, ini belah kiri. Belah kanan tu teruk. Okey, belah kiri saya nak suruh tengok dekat dia punya berbola ni. Okey, berbola ni. Nampak? Dia keras tapi dia ada satu lembik free play, nampak? Dia keras sebelah free play. Dia ada satu free play yang kuk gerak ni, nampak? Dekat tangan saya ni memang boleh rasa dia. Nampak? Dia lembik je. Okey, ini mounting dan juga rack end belah kanan. Okey, ni rack end belah kanan. Okey, saya nak tunjuk rack end belah kanan. Okey, belah kanan ni yang paling kuat, nampak? Lembik dah. Nampak? Nampak jelas tak? Ni, zoom, lembik. Dia lembik. Sebab tu bila lalu jalan tak rata, dia boleh keluar bunyi kuk. Sebab tu dia ingat stereo rack. Sebenarnya bukan, sebab dia punya trik ni kita akan ikat dekat stereo rack macam ni. Tadi saya ketuk stereo rack dia okey. Tak ada, tapi bila saya ketuk dia punya rack end tadi memang rasa kuk. Dia punya rack end ni. Jadi sebenarnya bukan stereo rack tapi rack end. Sebab tu saya kata kena check betul-betul dulu. Okey, lepas tu ni dia punya terror end ni. Terror end ni kiri kanan pun dah. Nampak tak apa jadi? Saya pegang macam tu je. Okey, ni pun sama juga. Ni lagi lah.
kuk. Kalau benda ni, ball joint dia ni, dalam ni ada ball joint. Kalau ball joint ni dah longgar, memang boleh menyebabkan bila kita lalu jalan tak rata tu, bunyi kuk. Sebab tu saya kata, relax. Check dulu betul-betul, confirm betul-betul, tukar part tu. Kalau part tu betul-betul rosak, jangan main try and error. So ni last sekali, belah kanan punya mounting absorber. Nampak tak, dia dah penyek dah. Sebab tu tadi bila saya test tadi, dia ada macam ni. Dia dah free play dah. Sebab tu bila lalu jalan tak rata tu memang tak selesa lah. Kereta baru bawa sedap tapi ada bunyi. Bunyi tu menyebabkan sakit telinga tau. Kalau telinga sakit, hati pun sakit. Jadi nampak tak, kami hanya tukar part yang rosak, part yang confirm rosak saja. Kami tak akan try and error. Jadi kalau siapa nak check kereta ada bunyi, nak confirm betul-betul part tu yang rosak, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Sahabat T hari ni set.